kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang gagal dari segi nak menjalankan reformasi. DAP membagi ultimatum, kalau 6 bulan lagi tak buat juga, dia sanggup memberi kata dua kepada PMX. Kata kalau dalam 6 bulan, tempoh 6 bulan tidak berlaku reform, maka mereka nak keluar daripada kerajaan perpaduan. Itu membuktikan bahawa mereka sendiri pun mula gusar. Memberi ultimatum lah, kita kata 6 bulan buat reform. DAP just got their butts kicked 8-0 in the Sabah state elections. China di Sabah dah menolak DAP. In fact, sekarang ini pun orang-orang Cina pun dah mula untuk menolak DAP. Seperti mana yang digambarkan dekat PRN Sabah baru-baru ini kan. So, sebab itu bagi saya dah sebut dalam podcast yang sebelum inilah masa kita bedah siasat keputusan PRN Sabah kan. Penolakan pengundi Cina dan bandar kepada PH dan DAP itu is lebih besar daripada soal lokal ataupun Alberti. Sekiranya tidak ada reformasi dalam masa 6 bulan, mereka akan menarik diri daripada kabinet. That's why DAP bagi masa 6 bulan kepada kerajaan Madani. Okey, Man Bai sahabat saya setuju DAP mengutarakan janjinya kalau menteri kabinet jika tidak terlaksana dalam masa 6 bulan, ya. Kalau nak kira janji lah kan, kalau nak kira berani tak berani, tuan-tuan, saya respect DAP. Following the fallout from the Sabah elections, that DAP will give Anwar 6 months on the reform agenda before it assesses its position in the government. And then he followed up to clarify that no matter what it is, DAP will not pull support. Akmal sebelum ini lantang menggesa UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Akmal buka balik mulut nak keluar daripada kerajaan, UMNO keluar dari kerajaan, kita berfakat balik dengan PAS. Ya, berkaitan dengan desakan yang dibuat oleh Akmal Saleh. Ya, apabila Akmal Saleh mendesak UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Jawapannya singkat, walaupun UMNO mengambil sikap keluar daripada kerajaan. Keluar daripada kerajaan seperti mana yang dicadangkan oleh Akmal. Pengumuman itu hadir serentak dengan laporan Bloomberg yang mendedahkan saham milik Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dianggarkan bernilai hampir. Hari ini, media antarabangsa iaitu Bloomberg telah menyiarkan satu laporan mengenai pemilikan saham oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki yang secara terang-terangan telah melanggar peraturan kerajaan berhubung had pemilikan saham oleh seorang pegawai tinggi penjawat awam. Sebelum ini, Bloomberg menerusi laporan pada 12 Februari lalu mendakwa wujud mafia korporat dalam SPRM. Sementara itu, Tan Sri Azam memberi tempoh 14 hari kepada Bloomberg untuk menjawab surat tuntutan berhubung artikel bersifat fitnah terhadapnya. Rafizi Ramli and 7 other PKR MPs plan to rally their counterparts from DAP and Amanah to pressure Prime Minister Anwar Ibrahim to suspend MACC Chief Commissioner Azam Baki. They also call for him to launch an investigation into the allegations against Azam. In a press conference today, Rafizi said that they will be writing to the leaders to ask them to use their positions and influencing government to pressure Anwar. Tapi DAP keluar daripada kabinet, bukan keluar daripada kerajaan. Itu kita kena faham juga. DAP keluar daripada kabinet, bukan keluar daripada kerajaan. Sememang hakikatnya, DAP memang nak keluar daripada kabinet kerajaan Madani. Bukan kerajaan Madani. People will be asking, okay, is DAP willing to resign from their cabinet positions? Minister, Deputy Minister. Beliau turut menjelaskan DAP tidak pernah menyatakan akan menarik sokongan daripada Perdana Menteri atau keluar daripada kerajaan. Sebaliknya, hanya menilai peranan parti dalam kerajaan. 6 bulan daripada itu DAP, sebab itu kenapa DAP perlu mengorak langkah terlebih dahulu dengan keluar daripada kabinet. Sebab Melaka akan menjadi penentu kedua setelah Sabah. Melaka akan menjadi indikator kedua sama ada sokongan terhadap DAP itu masih ada atau hilang. Bukan kami saja berpecah kan. DAP pun berpecah, ada tim A, tim B. Anthony Leok buat kenyataan. Kau cakap je lah. Cakap je tak guna. Nak keluar je. Macam saya cakap pada DAP. Itu hari DAP pun pandai mengugut juga. Mengugut nak keluar kerajaan isu UEC. Ketika DAP kata kami akan tarik diri kerajaan selagi reformasi tidak diberikan atau tidak dibuat dengan betul,